kepala gas. Sekejap lagi kalau dia turun, aku dah cabut. Pergi beli jajan. Nak beli jajan. Apa? Kau ni lah putih. Kejap lagi kita nak balik kampung. Aku rasa aku dah lama tak balik sebab kakak aku kata jangan balik. Pak Mak Ai tengah bad mood. Kita orang memang macam tu. Kalau nak balik kampung kena tanya kakak aku dulu mood Pak Mak Ai okey ke tak. Sebab biasalah dia kalau mood dia tak baik nanti dia cari gaduh dengan semua orang, so tak seronok balik kampung. Itu tips dia. Jadi kalau kontennya dia pula di semua ni. Jelah. Kita nak balik. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Muat. Hari ni kita comel lo balik kampung. Tadi aku dah keluar dah rumah, dah sampai sebelah kanan tu. Kita orang dah drive, dah keluar, nak keluar. Lepas tu Hafiz tanya aku buka tak kepala gas tu. Aku cakap lah aku tak buka, aku lupa sebab tadi aku nak buat breakfast untuk dia. Aku goreng telur kan. Lepas tu aku lupa nak cabut. Dah dia bebel. Dia cakap apa? Baik kita susah sikit naik tangga balik kan, daripada apa-apa jadi nanti kita balik kampung duk fikir apa jadi. Yelah, aku salah. Waktu ni Hafiz tengah naik balik, tengah mas cabut kepala gas. Sekejap lagi kalau dia turun, aku dah cabut. Pasal aku cakap aku tak ingat. Sebab aku pelupa sikit. Nak pergi kedai gula-gula. Aku nak pergi beli jajan. Nak beli jajan. Jajan yang dalam dia ada coklat tu. Macam, apa nama dia? Biskut teddy bear tu. Ni biskut teddy bear ni. Biskut ni lah. Biskut ni tadi yang aku beli. Aku suka biskut ni. Abang nak cari coklat apa? Jajan? Lain jajan ni. Saya suka coklat tadi tu. Tu. Tu abang suka ke? Tu Maruko. Abang nak beli. Oh, snackku. Oh, ni semua sedap ni. Tu je. Mama tak suka jajan? Dia tak makan jajan ke? Ni kedai jajan lah. Krim O satu. Dia kat rumah dah habis. Boleh ke? Ni. Mana biskut yang aku suka tu? Tak nampak lah. Dah. Okey. Terima kasih. Jajan. All jajan. Itu yang punya. Ni abang punya. Dah. Lagi abang nak beli apa lagi? Tak ada. Dah. Uncle ini saja. Selamat.
Thì căng phê truy phỏ okay, mình chụp á. Thank you uncle, beli ah. Rồi rồi. Ni dapat jajan. Ui, berat ni jajan ni. Oh, ni. Bang, jeruk pun ada bang. Kita dah dapat dah apa yang kita nak, jom balik. Tak boleh lah balik laju-laju kat kampung. Banyak hala tuju. Tahu, banyak destinasi. Tapi itulah. Jom. Apa dia? Pegang beg. Kenapa pegang beg? Habis tak boleh pegang beg ke? Tak boleh? Okay. Kenalah pegang beg, barulah bergaya. Setangkai bunga. Kita nak beli apa ni? Kita nak tengok okey tak? Tengok lidah dia terjelir. Kak, nak kerang ni kak 2 kilo. Besok tak payah kasih dah besok. Ha. Rusa pun tak payah kasih. Kalau kak seekor lah. Kalau rusa dia ala besok malam tu telefon saya. Ni kak 2 kilo. Ikutlah. Mama nak tak? Terima kasih beli ya. Okey. Kenapa nak pergi mana tu? Bawa beg tu. Ha? Assalamualaikum. Bye. Senyap je bapak aku beg mood aku Dia senang. Beg mood ni kita jangan kawan. Mak! Buat apa? Tidur? Mana si tidur je? Oh, mak beli durian Ha? Busuk? Sibuk lah Abah. Abah ni kerja sibuk aja. Ya, awak pergi nak apa ni? Awak makan ni. Awak makan ni. Yelah. Ni. Makan awak. Dalam sikit je. Tak banyak pun. Mak tu orang masak sikit gelang. Bila? Tak masak pun. Dah masak kedua lah. Ya, ni. Ha? Kenapa ni? Tak dia tak. Matang tak balik lagi. Bukan dah kata nak balik lah. Tapi yang tak balik ni dah getak. Beli apa lagi? Beli jajan. Ha? Aku beli jajan dah. Ya, Cantik tak baju aku? Cantik comel. Baju hari tu ke baju jerami hari tu? Tak, lain ni baju lain. Oi. Lama dia bagian ni kata kak. Bila? Medical check up. Bapak kau Bila? cakap-cakap. Bila? Tak tahu apa. Makan. Ya. Lambat nak makan hari ni. Mak tengok nak nasi ada dah. Sup ada dah. Daging kurban tu mak? Itu pun ada lagi. Ya. Abah dekat korban buat ketuk-ketuk macam ni lah Abah ya? Abah betul. Tulang lembu. Kejap lagi mak kita nak masak ini lembu daripada korban hari tu. Kan senang dicabut kan? Basuh. Kena basuh mana? Abang korek macam tu je? Pandai lah bang. Kena basuh. Lepas tu jangan lap biar dia dry. Macam tu je. Ayam goreng berempah. Tengok sikit. Oh, ni untuk menantunya. Dengan ayam. Basuh lembu. Daging Tu. kurban. Ni udang. Orang letak. Tu, ikan goyang.
Tu. Tu apa dah? Kan sama panaskan sejuk aircon. Sejuk dah lagi kuat tu. Ya ke? Ya. Kau jangan pergi bawah ni. Dia tak lagi kita. Sekejap lagi kita nak pergi ke mana bang? Lamai, Coko. Tak tahu. Kau okey? Tak tahu buat kereta. Masuk jalan tak selesai. Tempat ada api lah. Ayah dia macam apa? Dia macam kayu sikit. Kalau tak apa. Asal dia sikit dah. Biasalah. Ni tak boleh kami Jajan. Itu jajan. Itu jajan tu tipunya. Jangan nak bising-bising, Pak. Kata-kata pilat dengan langang-langang. Siap, jom. Oh, kita dah sampai jauh kat tempat dia. Ui, ramai. Oh, pintu. 4 bas. Berapa bas? 4. 4 lah. Oh, boleh ke tak boleh masuk? Boleh, nanti dia akan terus ke sana. Are you sure? Parit tu, bang. Oh, ada more parking tu? Ada. Ke belah kanan? Belah kanan pun kiri boleh. Oh, comel boleh ambil gambar. Ada kat situ, dia ada. More parking. More parking? Bayar ke? Ui, ramai orang. Oh, boleh banyak tempat parking. Ui, ada bunga. Kau Oh, hidup ke? ada kucing bang. Banyak. Bunga matahari ke? Hidup. Mak macam kita Wah, cantiknya. tanam depan jalan kita. Tak ada benih dah kita. Sampai dah. Cantiknya. Kasih dia. Cari satu. Oh, dia bungkus satu tu boleh? Boleh? Pizza. Pizza. Tiga tu. Pizza apa? Apa dia? Ni bungkus. Kalau pizza tu kena lama dan boleh tak apa. Nah, boleh? Pizza apa? Pizza apa kau ya? Pepperoni. Mak aku dah masuk kat dalam. Aku tak suka. Ui. Packaging ni, oh ni mint. Ramainya orang dekat dalam ni. Itu apa? Baguslah aku yang kat sini dia ada sistem. Dia soal ni. Kenapa muka mak macam tu? Oh, orang tengok ramai tak orang dalam ni. Masya Allah, Masya Allah. Mak, ramai tak mak? Ada homestay, kedai coklat, kilang. Oh, mulanya kecil je. Kita minum dulu air coklat. Tak order apa pun. Mak order mi kari. Sedap mak mi kari mak? Sekejap, gitu dia rasa. Ya. Pizza lah lambat sikit. Dia bungkus. Oh, pizza bungkus. Air sebab dia manis sangat. Sedap. Very sweet. Manis. Milo. Mak kan gaya mak Milo. makan. Gaya mak makan kan macam kat rumah kita tak ada makanan kau tak pada mak kau masak tu. Mak kau masak sup. Sajalah dia sedap. Ayam goreng. Perempuan tu dia ambil gambar dekat situ. Aduh.
Selalu tak kuat. Sekarang aku dekat kedai RM2 macam biasalah. Setiap minggu kalau balik kampung, kita pergi bawa mak kedai RM2, kedai favourite mak. Mak seronok masuk kedai RM2. Nak tengok tak mak aku? Maggi apa? Beli apa tu? Oh, dah dalam bakul. Kan ada menantu tu, ha. Suruh menantu sorong. Nak mana? Cari apa? Sardin lagi tidak tak dan aku. Nak buat roti sardin ni bukan jadi kakak kau. Oh, dia buat apa sardin? Hanya makan ni tak makan ikan. Ada pula sardin ni. Sardin apa? Cinta. Tu tak pernah tengok pun Maggi ni, mak. Maggi apa ni, mak? Bon cili. Ni jajang. Tak pernah. Semua yang kita tak pernah tengok. Mama dah biasa. Mama pun dah biasa. Mak, red kidney, mak. Buah pinggang. Betul, buah pinggang merah. Macam berani ke nak makan buah pinggang? Yuk. Kacang merah. Takut tu, Ti. Kau Abah juga ke nak makan tu? Abah je lah. Kau makan pun. Tapi dia Habis dah. Mak, sonok mak pergi kedai RM2, mak. Oh, mak dah masuk kedai RM2, lupa diri tu. Kau tengoklah. Susu. Dia kata susu. Kita singgah minum jap, lepas tu kita balik lah. Masuk, mak. ni, tolong. Apa tu? Itu ada ayam dengan cheese. Yang itu kari pap ayam. Yang itu chicken, itu tom yum. Itu chicken. Nak kek tu. Kek coklat. Kek mana? Cheesecake mana ada cheesecake? Ni. Oh. Cheesecake. Kau pergi nak tu. Saya nak coklat. Tu ada dalam tu ada ayam. Macam burger dalamnya ada ayam. Macam dekat Zeus Cafe. Sedap ke masalahnya? Try lah. Mana tu nak try. Sedap. Kau nak apa ni? Saya ais coklat. Ada. Kita nak makan dulu. Dari umur dia 32. Kau berapa ya? Aku ingat kau dia dalam kereta. Dah balik tu. Ha? Sama. Tak apalah, mak. Dia masuk syurga tu. Dia seret mak dia. Ha. Sedap. Okay, not bad. Kau tahu kek apa yang tak sedap? Kau ingat tak dulu-dulu kita rajam? Oh, kek dia. Kek dia kan barat dah rasa. Kau nanti kena best nanti. Dulu. Dulu semua orang makan tak. Ke mana dia orang pergi? Mana ada dah, semua orang dah tak pergi dah. Banyak main-main, boykot ni jadi. Dah boykot dah nampak. Ni dah berapa, itu dah berapa babat. Mana straw? Mana ada dah? Orang tu lah tahu. Aku pun dah lama tak minum air. Minum air coklat je. Kenangan kopi. Dah banyak alternatif lah. Dah ada Zeus. Zeus pun kalau kita boykot, kita pergi Gigi Kopi. Cafe sedap ke? Kau nak hujan ke dia, tak hujan ke? Pokok terung Abah gemuk. Walaupun dia tanam macam orang kata keikhlasan 10% kan. Tapi gemuk ni. Gemuk ni. Cubalah digembur-gemburkan, tengok semut dah. Haish, untuk ni malas lah aku cakap. Tanam macam orang tak ikhlas. Ni aku tak sure pokok apa. Tapi okey kot. Challenge kita bagi Uli. Bagi Uli jaga. Uli jaga ni nampak. Oh, seed kena letak kat belakang. Orangnya besar. Oh, Encik. Dia tak macam teh dulu, Atif. Ini macam orang malas. Ni, dah makan ke belum?
Mana nak main? Supaya itu je lah. Macam tu je. Kau ambil botol dah. Malah. Dia tak dia kucing tina kan. Dia kucing ni. Kucing obesity. Putih tu kan, ya Allah. Macam warak putih tu. Putih hilang kan? Mati. Bangkai ni, bangkai dia biar awak agaknya. Tak nampak bangkai. Perut dia besar lah. Tadi nampak leper je. Perut dia kenyang. Nak main tapi itulah. Dia mainan betul lah. Itu dia. Tapi bersih. Bersih dia. Ada rantai. Mana rantai? Ui, Bulu dia. Dia nak main lah. macam Dia merekat. selalu main dengan hantu tu. Bulu dia. Dengon. Ya. Masak apa? Masak ketan. Tara. Oh, ni Uli ni pergi tangkap ketam eh. Lagi. Kalau ada kau baru sepotong makan. Berebut. Oh, Uli tak ada tak apa. Wah, Dia kerang tak masak kat sini. Api. kau ni lah putih berlemun kau ni. Macam kucing tak dijaga. Macam tu. Loh. Naik syekh ke tu? Dia pirate tau nampak tu. Mata sebelah tak ada. Ada mana lagi? Siapa itu? Ni, pucuk manis. Manis ke rasa dia? Memang manis kalau masak. Oh, ya ke? Masak apa? Masak kuah lemak? Masak lemak campur dengan daun dengan bihun. Nasi pun boleh. Tak nak bagi pun boleh. Kalau bagi rezeki tak payah masak. Banyak nasi. Makan je ceplun je. Ha. Nak lagi. Pucuk manis. Tuti nak masak. Sekarang dah pukul 5.20. Kejap lagi kita nak balik rumah dah. Siap dah beg. Mak aku dengar habis tengah tengok cerita Tamil. You siapa? Salam bah. Ongkos ni mana bah? Betul lah bagi aku. Tuti tak ada duit. Abang banyak duit. Orang tua kan banyak duit daripada orang muda. Abang betik pun keren je. Tak ada mak dah. Cik ada. Tak melakukan bagi tu. Mak lah. Maknya. Mak gigi gosok tau mak. Kena gigi dia gitu. Mak kata makan laju. gosok tak berhenti. Tak boleh kau bagi kau tak. Tak ada lah. Kalau dah kawan dah. Salam mak ke? Dah ada sadar dah. Dia lagi laju pada kau. Dia macam kau gobrek. Hati kau. Makan jangan tak makan. Ayah aja dia tak elok tu pegang jalan. Naik kereta tu pegang perutnya. Laki gua tu bawa macam kuda juga. Ya mak ya? Kita nak balik dah. Hai abang. Bye Koya. Ha. Anak kau tu mengebat lah. Mak pergi salam Kak Uli. Diet-diet. Jangan beli mainan. Ha. Sekarang aku dekat sini. Nampak tu. Tempat coconut shake tu lah. Tapi lama sangat pula. Selalu kejap aja. Itu harga dia. Feels like love, Cupid made a shot. So habislah vlog kita hari ni. So nanti kalau ada rezeki kita sambung dalam next video.